Tahukah anda, kawalan populasi nyamuk dewasa masih menjadi cabaran utama dalam membendung penyakit bawaan vektor seperti denggi. Fogging yang dijalankan secara berkala, namun populasi nyamuk didapati masih lagi tinggi, khususnya pada waktu kemuncak gigitan. Faham pula, ketiadaan data khusus dan maklumat masa nyata mengenai kepadatan nyamuk dewasa selepas fogging dijalankan menyukarkan penilaian impak secara intervensi serta tindakan kawalan yang lebih tepat. Oleh itu, pendekatan pemantauan berasaskan teknologi seperti sistem pintar atau perangkat nyamuk moden perlu diperkenalkan bagi mendapatkan data yang lebih sistematik, tepat dan terusan demi meningkatkan keberkesanan dalam kawalan serta melindungi kesihatan awam. Cadangan pertama ialah mengumpul data indeks nyamuk Aedes dewasa di lokaliti wabak dengan membina alat pengiraan atau sensor pengesan nyamuk. Alat ini boleh membantu merekod jumlah nyamuk dewasa secara lebih tepat dan sistematik di kawasan yang terlibat. Cadangan kedua ialah membangunkan inovasi mosquito trap, iaitu perangkap nyamuk khas yang dapat mengira jumlah nyamuk dewasa yang masuk ke dalam perangkap tersebut. Melalui inovasi ini, data populasi nyamuk dapat diperolehi dengan lebih mudah dan berterusan. Assalamualaikum Encik, saya nak tanya, dekat kawasan taman ni, Encik perasan tak kehadiran nyamuk di kebelakangan ni? Nyamuk tu kalau kata ada lah deh, selepas pada fogging tu masih ada lagi lah. Benda ni tak ada, rasa macam tak ada. Indah lah benda tu ke, daripada kebersihan tu. Kita kawasan baru, kontraksi pun banyak tempat ni ke. Jadi kita pun kata lepas pada fogging tu makin masuk. Kalau tidak kata kita lepas pada fogging, benda tu tak ada. Still ada lah nyamuk tu. Dia mungkin 2-3 kali kena fogging, mungkin dah benda tu berkurang lah. Dekat kawasan komuniti ni baik. Saya tanya pada waktu apa, so pada waktu apa, bila gangguan nyamuk selalu yang banyak waktu petang ke malam ke tengah hari ke? Berdasarkan situasi semasa, pengalaman saya menginap di kawasan Sarjana Perdana ni, kebanyakan aktiviti macam nyamuk ni dia akan mengganggu pada kawasan ataupun pada waktu belah petang lah. Kita sedia maklum bahawa nyamuk ni dia punya peak dia pada antara petang ke maghrib kan tu kan. So kita tengok track untuk dia buat semburan fogging tu pun antara waktu maghrib ke petang kan. So kebanyakannya gangguan nyamuk ni pada waktu petang ke atas. Saya nak tanya, adakah pelibatan komuniti ni penting untuk kurangkan kepadatan nyamuk ni, nyamuk dewasa di kawasan Puan ni? Bagi saya sangat penting lah sebab benda tu memang membantu kan mengurangkan nyamuk Aedes. Dan satu lagi, kalau mengharapkan fogging je, dia tidak mencukupi. Maksudnya benda tu lagi macam lebih meluas kan. So sokongan daripada komuniti, gotong royong, aktiviti pembersihan tu sangat diperlukan lah. Biasanya dekat tempat Puan ni memang akan ada juga kan? Kadang-kadang ada juga lah. Tapi selalunya lepas kita buat report tu, fogging memang kata tak ambil masa lama lah, dia terus akan buat fogging. Tapi setakat ni rasanya baru 3 kali. Bagi soalan pertama, iaitu apakah punca utama yang menyebabkan berlakunya kes demam denggi di sesuatu lokaliti? Okay, baik. Kes demam denggi ni apabila meningkatnya sesuatu kes, ianya berkait rapat dengan salah satunya adalah kepadatan nyamuk Aedes, selain daripada faktor persekitaran dan juga faktor gaya hidup masyarakat. Okey, untuk faktor kepadatan nyamuk di suatu lokaliti, baik, seperti yang kita sedia maklum, nyamuk yang menjadi vektor kepada penyakit demam denggi adalah nyamuk Aedes albopictus dan juga Aedes aegypti. Jika terdapat kepadatan yang meningkat oleh kedua-dua spesies nyamuk ini di suatu kawasan, ianya akan menyebabkan meningkatnya kes demam denggi di suatu kawasan tersebutlah. Dan seterusnya, faktor persekitaran. Apabila suatu kawasan itu, saya bagi contoh perumahan, dia rapat-rapat, and then struktur bangunan dia ada air bertakung dan juga ada longkang-longkang yang tersumbat. Gaya hidup di sini adalah seperti aktiviti menyimpan air, aktiviti keluar pada awal pagi, keluar rumah pada petang lah. Okay? Petang kat sini maksud saya pukul 5 hingga 7 petang lah. Okay, jadi ini adalah antara punca-punca mengapa meningkatnya kes demam denggi di sesuatu lokaliti lah. Soalan kedua, apakah cabaran utama dalam menguruskan wabak demam denggi? Okey,
Cabaran utama dalam pengurusan wabak demam denggi sebenarnya adalah dua komponen yang utama lah. Yang pertama sekali persekitaran, yang keduanya adalah kesedaran masyarakat. Untuk persekitaran, cabaran terbesar adalah wujudnya banyak tempat pembiakan nyamuk yang kita sukar untuk akses lah, terutama di kawasan pembinaan, rumah-rumah yang rapat-rapat dan juga kawasan pembuangan sampah sarap yang mana kita mengalami kesukaran untuk akses lah. Yang keduanya adalah aspek dari segi kesedaran masyarakat. Seperti yang kita sedia maklum, untuk wabak demam denggi ni peranan masyarakat adalah amat penting lah. Peranan dan juga kerjasama masyarakat. Kawalan denggi ini sebenarnya tidak bergantung kepada KKM ataupun pegawai kesihatan sahaja. Ianya adalah memerlukan kesedaran dan juga memerlukan komitmen daripada semua masyarakat, termasuklah penduduk setempat dan juga kepada semua yang terlibat dalam satu kawasan yang ada wabak denggi. Kesihatan Malaysia sentiasa menggalakkan pendekatan dan juga inovasi yang baru dalam pemantauan demam denggi. Di Selangor khususnya kita ada menggunakan satu perangkap yang dipanggil perangkap mita ataupun smart mosquito trap bagi memantau kepadatan nyamuk di suatu kawasan lah. Tindakan kawalan seperti semburan racun, fogging, ULV dan juga pemusnahan tempat penjagaan dan intervensi ini kita akan buat secara lebih berfokus lah, di mana biasanya kes demam denggi ni dekat suatu taman perumahan ataupun suatu kawasan, bukanlah semua kawasan tu, dia sebenarnya berfokus. Jadi melalui dua data ini, data GIS dan juga data epidemiologi, kita dapat predict ataupun kita dapat ramalkan dan kita dapat fokuskan kita punya aktiviti kawalan kita. Secara keseluruhannya, kehadiran nyamuk dewasa yang tinggi di sesuatu lokaliti menunjukkan risiko penularan demam denggi kepada penduduk. Oleh itu, pemantauan melalui pengumpulan data seperti indeks Aedes dan kejadian entomologi perlu dijalankan bagi mengenal pasti tahap populasi nyamuk. Selain itu, langkah kawalan vektor yang berkesan serta kerjasama komuniti amat penting mengurangkan tempat pembiakan nyamuk dan mencegah berlakunya wabak denggi. Apa? Denggi? Ya, jika nak tahu lebih lanjut, jumpa kami di Coral Hair 7.0 2026.